Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak cerita kisah Juha dengan pokok labu. Okey, macam mana Juha ni dia boleh jumpa pokok labu? Okey, dia jumpa pokok labu ni sewaktu perjalanan dia nak ke sebuah kampung. Okey, bila dalam perjalanan ni mestilah penat kan. Jadi dia pun rehat lah. Dekat mana dia rehat? Dia rehat di bawah sebatang pokok walnut. Okey, sewaktu dia rehat tu, dia tengok pokok walnut tu. Dia macam, oh, tingginya tapi buah dia kecil. Macam tu. Lepas tu, bila dia pandang tepi, dia tengok, oh, ada pokok labu. Tapi kenapa pokok labu ni Allah ciptakan kecil tapi buah dia besar? Jadi dia start mempersoalkan apa yang Allah cipta. Okey, sewaktu dia tengah mempersoalkan tu, tiba-tiba datang seekor gagak hingga dekat pokok walnut tu. And then gagak tu dia patuklah buah walnut dekat pokok tu. Jadi jatuhlah ke atas kepala Juha. Sebabnya Juha duduk bawah pokok walnut tu. Waktu tu Juha dia pakai serban tau. Okay, jadi buah walnut tu jatuh atas serban Juha tau. Bila buah walnut tu jatuh, Juha dia macam, aduh, sakitnya. Dia macam pegang kepala dia macam tu. Dia buka serban dia. Lepas tu dia macam pegang kepala dia. Sewaktu dia macam tengah sakit pegang kepala tu, barulah dia macam terfikir, oh, ini jawapan kepada persoalan yang aku tanya tadilah kan. Dan terus dia berkata macam ni. Dia kata, At-taubatu ya Rabbi falan atadaqala ba'da zalika fi sya'nika fa inna kulla syai'in khalaqtahu bihikmatin wa laysa fil imkani abda'a mimma kana. Okay, tahu apa maksud yang Juha cakap ni? Maksud dia adalah, aku bertaubat wahai Tuhanku, dan aku tidak akan campur tangan dalam urusanmu selepas ini, kerana engkau menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan tiada yang lebih sempurna daripada apa yang telah ada. Oh, lepas tu Juha dia macam cakap macam ni lah, kalaulah labu tu berada di tempat pokok walnut tu dan jatuh ke atas kepalaku, nescaya ia akan menghancurkan dan menamatkan hidupku. Maka segala puji bagi Allah. Okey, jadi pengajaran daripada kisah ni, janganlah kita mempersoal apa yang Allah buat. Setiap apa yang Allah susun, setiap apa yang Allah atur dalam hidup kita ni, pasti ada hikmahnya. Cuma hikmah tu kita nampak cepat atau lambat. Okey, dapat ke dapat? Cuba komen kat bawah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.